Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para panel penilai, para pensyarah dan juga rakan-rakan semua. Nama saya Muhammad Aliuddin bin Muhammad Nazir, berada di bawah seliaan Prof. Madya Dr. Hasnizan Hashim, dan saya merupakan pelajar tahun ketiga Fakulti Syariah Undang-Undang di USIM. Hari ini saya akan bentangkan satu tajuk yang sangat dekat dengan aspek keadilan dalam Islam, iaitu hikmah pelaksanaan hukuman qisas dalam Undang-Undang Jenayah Islam. Kalau kita tengok, isu qisas ini selalu jadi perdebatan, ada yang faham dan ada juga yang salah faham. Jadi melalui kajian ini, saya cuba untuk menjelaskan balik maksud dan hikmah sebenar di sebalik pelaksanaan hukuman qisas itu sendiri. Hukuman qisas ini sebenarnya antara instrumen utama dalam Undang-Undang Jenayah Islam. Ia bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi ia juga lebih kepada ingin menegakkan keadilan dan mengembalikan hak mangsa. Maknanya, Islam bukan sekadar nak balas dendam, tapi nak memastikan kezaliman tu takkan berulang lagi. Selain itu, qisas juga berperanan untuk memelihara keharmonian sosial dalam kalangan masyarakat kita. Tapi masalahnya, dalam dunia moden sekarang, sangat ramai orang yang salah faham tentang konsep qisas ini. Ada yang menganggap qisas ni kejam, tak berperi kemanusiaan, seolah-olah Islam ni keras. Sedangkan kalau kita teliti balik, Islam ni sangat menekankan keadilan dan keseimbangan dalam setiap hukum. Sebab itulah kajian ini dijalankan, ia untuk memperbetulkan balik persepsi negatif yang timbul, dan pada masa yang sama nak menjelaskan balik hikmah sebenar qisas berpandukan Al-Quran, hadis dan pandangan para ulama. Kalau kita tengok dari sudut bahasa, qisas ini datang daripada perkataan qasasa yang bermaksud mengikut jejak ataupun balasan yang setimpal. Secara mudahnya, siapa yang buat jenayah tertentu, dia akan dibalas dengan hukuman yang sama seperti yang dia lakukan terhadap mangsa. Sebagai contoh, kalau seseorang mencederakan orang lain dengan sengaja, maka hukuman qisas baginya ialah dibalas dengan kecederaan yang sama, tapi dengan keadilan dan kawalan. Pensyariatannya jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 178 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu hukuman qisas dalam kes orang yang dibunuh. Ayat ini menunjukkan bahawa qisas bukanlah pilihan manusia, tapi perintah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sebagai cara untuk menegakkan keadilan dan menjaga nyawa. Cuma dalam pelaksanaan qisas ini ada beberapa halangan dan pengecualian. Cuma dalam pelaksanaan qisas ini, ada beberapa halangan dan pengecualian yang perlu kita tahu dan fahami. Pertama, kalau pelaku belum cukup umur, gila atau tidak waras, maka qisas ini tak boleh dilaksanakan. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, Allah tidak akan menyiksa 3 golongan. Orang yang tidur sampai dia bangun, kanak-kanak hingga dia baligh, dan orang gila hingga dia berakal. Kedua, kalau waris mangsa memaafkan pelaku, maka hukuman qisas ini boleh digugurkan. Dan malah Islam sangat menggalakkan pemberian maaf ini kerana ia menunjukkan nilai rahmah dan bukan sekadar balas dendam. Ketiga, kalau anggota yang terlibat tak sama, contohnya mangsa kehilangan tangan kiri, sedangkan pelaku juga tiada tangan kiri, maka qisas ini tidak boleh dijalankan, tetapi ia diganti dengan bayaran diat ataupun pampasan. Dan keempat, kalau pelaku merupakan ahli keluarga mangsa sendiri, contohnya seorang ayah membunuh anaknya, maka hukuman qisas itu digugurkan kerana wujudnya hubungan tanggungjawab syarak. Kita tengok pula kepada hikmah pelaksanaan qisas. Sebenarnya hikmah dia sangatlah banyak, tapi saya ringkaskan kepada 4 yang utama. Yang pertama, menjaga dan melindungi nyawa. Qisas ini jadi satu bentuk pencegahan kerana orang ramai akan berfikir 2-3 kali sebelum mereka nak melakukan jenayah pembunuhan.
Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 179 yang bermaksud, dan dalam kisah itu ada kehidupan bagi kamu wahai orang-orang yang berakal. Maknanya pelaksanaan kisah sebenarnya memberi jaminan hidup untuk masyarakat, kerana bila keadilan ditegakkan, orang ramai akan rasa selamat. Yang kedua, mendidik pelaku dan masyarakat. Qisas bukan hanya menghukum, tapi mendidik masyarakat supaya hormat pada nyawa dan maruah orang lain. Ia ajar kita bahawa setiap nyawa ni ada nilai, dan dosa mengambil nyawa orang tanpa hak itu sangatlah besar. Yang ketiga, menegakkan keadilan. Qisas menjamin kesetaraan antara kesalahan dan hukuman. Tiada siapa yang akan dizalimi dan tiada siapa yang akan terlepas. Dan yang keempat, menstabilkan keamanan sosial. Bila masyarakat yakin sistem keadilan Islam itu adil dan saksama, mereka akan lebih tenang dan yakin bahawa undang-undang Islam bukan zalim, tapi penuh dengan rahmah. Seterusnya, dari segi kategori qisas ini terbahagi kepada dua kategori, iaitu yang pertama, qisas pembunuhan. Yang kedua, qisas selain pembunuhan. Bagi kisah pembunuhan ini, terdapat 3 jenis, iaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan separuh sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Manakala kisah selain pembunuhan pula melibatkan kes seperti melukakan, mencacatkan atau menyakitkan seseorang secara sengaja. Jadi Islam bukan hukum ikut suka hati, tapi menghukum dengan sangat teliti dan seimbang, menilai niat, sebab dan kesan setiap perbuatan. Kalau kita tengok pandangan ulama terdahulu, keempat-empat mazhab utama iaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, mereka ni sepakat bahawa qisas ialah hukum yang tetap dan wajib dilaksanakan bila cukup syaratnya. Menurut ulama seperti Al-Kasani dan Ibn Qudamah, antara syarat utama pelaksanaan qisas ialah pembunuhan mesti sengaja, mangsa dan pelaku mesti setara dari segi agama dan status, waris mesti menuntut qisas tanpa kemaafan, dan bukti mestilah sahih dan jelas. Cuma dalam kalangan mereka berbeza pandangan tentang cara pelaksanaan qisas. Contohnya macam mazhab Hanafi, pelaksanaan qisas ini mesti guna pedang kerana dengan itu ia lebih cepat dan adil. Tapi mazhab Syafi'i pula kata alat qisas mesti sama dengan alat pembunuhan. Contohnya kalau mangsa dibunuh dengan dicekik, pelaku juga perlu dikenakan qisas dengan cara yang sama. Bagi ulama contemporary seperti Prof. Dr. Wahdah Al-Zuhaili dan Dr. Yusuf Al-Qardawi, mereka berpandangan bahawa qisas masih relevan dalam konteks moden ini, tapi pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan sistem perundangan semasa dan prinsip maqasid syariah, terutamanya dalam menjaga nyawa dan menegakkan keadilan. Ulama seperti Syekh Taqi Usmani pula menekankan prinsip Asyubhah Tudra' Al-Hudud, yang mana maksudnya kalau ada sebarang keraguan, bukti tak cukup, maka qisas ni tak boleh dijalankan. Ini kerana Islam nak elak ketidakadilan dan kesilapan dalam hukuman. Dalam konteks Malaysia pula, hukuman qisas ini dah diiktiraf dalam enakmen jenayah syariah negeri, tapi belum dapat dilaksanakan sepenuhnya kerana terikat dengan sistem kehakiman yang sedia ada. Sebagai kesimpulan, qisas ni bukan sekadar undang-undang balasan semata-mata, tapi ia sebenarnya sistem keadilan dan kemanusiaan yang sangat halus dan teliti. Tujuan dia bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menjaga nyawa, mendidik masyarakat dan menegakkan keadilan tanpa kezaliman. Qisas juga menunjukkan kaitan rapat dengan maqasid syariah, khususnya dalam bab hifzun nafs, iaitu penjagaan nyawa. Dan yang paling menarik, Islam buka ruang kepada kemaafan dan perdamaian. Maksudnya Islam bukan hanya menghukum,
Malah Islam mendidik hati manusia supaya saling memaafkan antara satu sama lain. Jadi walaupun dunia berubah, prinsip qisas tetap relevan dan jadi simbol keadilan Islam yang seimbang dan berperikemanusiaan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.